hari ni kita tak nak cakap pasal rumah. Tapi hari ni kita nak cakap pasal sebelum renovation, korang kena pasang benda ni dulu. Kalau tak, korang punya lantai akan retak, rosak ataupun pecah. Nanti kena keluar kos lagi kan? Jom kita tengok video ni sampai habis. Korang, hari ni kita berada di site Ampang. Rumah ni besar gila guys. 3,000 square feet. Nak main bola dalam rumah pun boleh. Tapi rumah ni nak kena renovate. Dan sebelum korang nak mula renovate, ada satu benda penting korang kena buat. Apa tu? Kena pasang KK floor dulu. Kenapa? Sebab lantai asal rumah ni biasanya owner nak kekalkan. Tapi bila buat kerja renovate, angkat barang, potong besi, tarik kabel, lantai mudah calar, retak ataupun pecah. Bila dah rosak, nanti repair memang sakit hati dan cabuket. Jadi, gunalah KK floor. KK floor ni berfungsi sebagai floor protection. Kita ada saiz 1mm, 2mm dan 3mm. Ikut bajet dan tahap perlindungan yang korang nak. Dan jangan risau kalau korang tak ada tim nak bentang, kita orang sedia membantu. Sama ada rumah landed, kondo, kedai, office, semua kita boleh buat. Ramai yang pandang ringan tahu bab ni. Tapi percayalah, pasang KK floor awal-awal boleh jimat ribu-ribu ringgit. Tak payah tukar lantai baru lepas renovate. Inilah proses dia. Kita akan bentang KK floor satu persatu ikut keluasan lantai. Lepas tu, kita tape semua sambungan supaya bila orang jalan, KK floor ni tak bergerak ataupun terangkat. Kerja renovation pun jadi lebih selamat dan lantai asal pun terjaga cantik. Kalau korang duduk jauh, janganlah risau. Korang boleh je order dekat kita punya Shopee Lazada. Semua hujung jari je. Pilih, bayar, tunggu barang sampai. Inilah hasil selepas kita bentang KK floor. Setiap sudut kita cover habis. Jangan risau langsung. Kita pun tak nak customer keluar kos besar nanti untuk repair lantai. Lebih baik keluar sikit je dulu untuk beli KK floor ni. So, korang tunggu apa lagi? Kontak kita sekarang ataupun datang kedai pun boleh. Atau nak paling senang, order je dekat Shopee atau kita punya Lazada. Cantik betul rumah ni. Berapalah agak-agak harga kan? Tak apalah, besok balik kerja saya belilah.